Anda tahu tak, bukan semua orang yang musafir boleh solat jamak. Solat jamak ni adalah keringanan yang Allah berikan. Tapi ada syarat yang kita kena patuhi, iaitu pertama, mestilah kita musafir itu lebih daripada 2 marhalah, iaitu perjalanan lebih kurang 81 kilometer. Yang kedua, tujuan musafir mestilah tujuan yang diharuskan oleh syarak, bukannya tujuan maksiat. Contoh tujuan yang diharuskan ialah pergi ziarah mak ayah kat kampung, bercuti, jalan-jalan atau tengok bola dekat stadium. Semua itu boleh jamak qasar. Contoh tujuan yang dilarang pula ialah pergi berjudi. Dia pergi musafir ke Genting Highland untuk masuk dalam kasino. Ataupun dia pergi berzina, musafir dengan niat jumpa pasangan dia yang haram. Ataupun dia pergi minum arak, pergi ke kelab malam, perjalanannya hanya untuk tujuan maksiat tersebut. Contoh lain ialah pergi menyertai aktiviti haram. Contohnya nak join parti liar, konsert maksiat ataupun perhimpunan yang melanggar syariat. Ataupun pergi mencuri, merompak ataupun musafir dengan niat buat jenayah. Jadi kita kena pastikan, kita kena penuhi 2 syarat ini. Barulah kita boleh solat jamak qasar. Jadi kalau anda ada soalan tentang jamak qasar, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah saya akan bantu anda jawab.